Hai, salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsi dengan anda satu lagi tempat pelancongan yang utama di Pulau Pinang, di mana ia adalah salah satu tempat yang wajib untuk anda melawat ketika anda berada di Pulau Pinang, iaitu Kek Lok Si. Ya, Kek Lok Si sebenarnya lokasinya berada di Air Hitam, Pulau Pinang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk makan asam laksa, sememangnya ya, asam laksa yang paling terkenal adalah di Pasar Pagi Air Hitam ya. Jadi sewaktu melawat ke Galaxy, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menjamu ke Pasar Pagi iaitu makan asam laksa ya. Jadi tempat ini sebenarnya beroperasi daripada pagi 8.30 hingga 5.30 pagi. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan memandu kereta, sebenarnya mempunyai dua pilihan. Sama ada, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh meletakkan kereta anda di tempat letak kereta di kaki bukit ataupun ya anda juga boleh terus memandu sampai ke puncak. Sudah pasti ya jikalau tuan-tuan dan puan-puan ke Keloksi ini menggunakan bas, sudah pasti bas tidak boleh dipandu sampai ke puncak bukit, maka harus diletakkan di tempat kereta ini. Ya, jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan sampai ke kaki bukit ini, jangan lupa untuk bersinggah ke kolam pembebasan kura-kura. Di sini ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat banyak sekali kura-kura yang dilepaskan oleh penganut-penganut Buddha di sini ya. Jadi di tempat ini juga anda boleh lihat ya kangkung dijual untuk ya memberikan kepada kura-kura ini ya. Jadi pemandangan di sini memang cantik ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke sini untuk berfoto kerana ia mempunyai mini air terjun dan juga banyak sekali kura-kura yang berada di taman ini ya. Jadi ini adalah di pertengahan iaitu pintu masuk ke stesen lift Condong di aras bawah dan anda diperlukan untuk membeli tiket dan harga tiketnya adalah RM16. RM16 ini tidak kira untuk budak-budak ataupun orang Malaysia, orang luar negara, semuanya harga sama RM16 ya. Jadi setelah beli tiket ya anda boleh masuk ke dalam dan sebenarnya terdapat 4 stesen semuanya. Daripada stesen pertama ke stesen kedua anda boleh menaiki lift Condong ya. Kemudiannya daripada stesen kedua iaitu sebenarnya adalah uh, Dewan Dewi Kuan Yin ya sampai ke stesen ketiga iaitu adalah Dewan Utama Sembayang dan kemudiannya daripada stesen ketiga untuk sampai ke stesen keempat sekali lagi anda diperlukan untuk menaiki lift Cendong untuk sampai ke puncak bukit iaitu di mana patung Gangsa Dewi Kuan Yin ya. Jadi ini adalah pemandangan lift Condong seperti yang anda lihat di sini ya. Jadi jikalau anda berada di stesen kedua iaitu di mana ianya dikenali sebagai kuil Avalokitesvara ataupun kuil Dewi Kuan Yin ya. Sebenarnya daripada sini ya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai dua pilihan sama ada berjalan kaki ataupun ya untuk menaiki kereta bagi ini
daripada stesen kedua sampai ke stesen ketiga. Jadi bila menaiki kereta bagi sampai ke stesen ketiga, ia adalah sampai ke Dewan Utama Sembayang, di mana anda juga boleh melihat pagoda yang sangat-sangat terkenal di Skate Loxi ini. Ya. Jadi ini adalah bahagian yang ketiga di mana daripada stesen ketiga untuk sampai ke stesen keempat, di mana anda perlu untuk sekali lagi menggunakan lift condong ini untuk sampai ke puncak bukit. Dan apabila anda berada di puncak bukit, anda akan dapat lihat iaitu ia mempunyai satu taman tema binatang dan juga patung Dewi Kuan Yin di sini. Ya, jadi keglok ini sebenarnya daripada bahasa Cina Hokkien yang bermaksud kegembiraan yang teramat. Si itu sebenarnya tokong ataupun kuil. Ya, jadi kalau digabungkan keglok si itu sebenarnya ia bermaksud tokong di syurga. Ya, keseluruhan Keloxi ini ya diasaskan oleh Miao Lian, ya. Dia adalah ketua Sami yang utama, dan sememangnya ya Miao Lian berharap dia dapat membina monasteri yang terbesar di Asia Tenggara ini, ya. Jadi pada awal sekali projek ini ya bermula pada tahun 1890 dan kemudiannya siap dibina pada tahun 1905. Ya, kenapa ya Ketua Sami Miao Lian ini membina kuil ini di atas bukit air hitam ni? Kerana satu hari bila Miao Lian berada di bandar air hitam ni, dia terlihat bukit air hitam ni kelihatannya seperti seekor bangau yang mengembangkan sayapnya. Ya, jadi pada pendapatnya, ya, sudah pasti tempat ini adalah tempat feng shui yang sangat baik untuk dibina satu kuil. Jadi dia telah merancangkan keseluruhan projek ini akan menggunakan 10 ekar tanah dan menggunakan 180,000 wang Straits Dollars. Sudah pasti ya, pada waktu itu sememangnya 180,000 Straits Dollars itu adalah satu jumlah wang yang sangat-sangat besar. Oleh itu, ya, 5 orang hartawan telah mendermakan wang kepadanya untuk membina tokong ini. Ya, antara yang terkenal sekali ialah Cheong Pasi, iaitu tuan rumah biru yang terkenal di Pulau Pinang. Ya, jadi ini adalah pintu masuk daripada stesen kedua untuk sampai ke stesen ketiga. Di sini saya akan mula berceritakan kepada anda apa yang anda boleh lihat daripada kawasan ini, terus jikalau tuan-tuan dan puan-puan berjalan kaki sampai ke puncak bukit, ya. Jadi di sini tempat ini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat satu pagoda yang kecil yang mempunyai 7 tingkat dan juga satu astaka bulat di mana patung Buddha berada di pertengahan sini. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan terus mendaki tangga yang kecil sini, ya, tuan-tuan dan puan-puan akan masuk ke bahagian yang berlainan, iaitu sampai ke pagoda 3 tingkat di sini.
di pagoda tingkat ini, di luar, anda akan lihat Buddha bermuka empat. Sememangnya Buddha bermuka empat ini adalah Buddha yang sangat terkenal di Thailand. Kemudiannya di pagoda 3 tingkat ini, di mana-mana anda berada, sudah pasti anda boleh lihat banyak sekali patung Buddha di sekeliling, ya. Dan selain daripada itu, di kawasan halaman sini, iaitu di pagoda ini, tuan-tuan dan puan-puan juga akan lihat taman bunga, di mana taman bunga ini mempunyai pelbagai jenis bunga raya dan juga frangipani di taman ini, ya. Jadi setelah berfotografi di sini, jikalau tuan-tuan dan puan-puan masuk lagi ke satu bahagian yang lain, ya, tuan-tuan dan puan-puan akan lihat satu Buddha yang gemuk, ya, ketawa, yang dikenali sebagai Dewan Buddha Ketawa, ya. Jadi di tepi Dewa Buddha Ketawa ini sebenarnya terdapat dua di sebelah kanan dan dua dewa di sebelah kiri yang lebih dikenali sebagai empat dewa raja syurga, dan mereka, ya, merupakan pengawal untuk tokong Kek Loksi ini, ya. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan seterusnya masuk lagi ke dalam, tuan-tuan dan puan-puan akan sampai ke Dewan Utama Sembayang. Dan di Dewan Utama Sembayang ini, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat pada slide ini, terdapat 3 orang Buddha di sini. Di pertengahan itu adalah Gautama Buddha ataupun Buddha pada waktu ini, ya. Dan di sebelah kiri itu adalah Buddha pada waktu masa lampau, dan di sebelah kanan pula adalah Buddha yang akan datang, ya. Jadi di Dewan Besar Utama ini terdapat 3 Buddha, ya. Dan jikalau, ya, tuan-tuan puan-puan, saya sangat berharap, ya, anda akan menyokong saya untuk subscribe pada channel saya, iaitu Virtual Venture Vacation, kerana sudah pasti ini akan memotivasikan saya untuk membuat video ini untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan suka pada video saya, sudah pasti, ya, saya sangat-sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan akan berkongsi dengan kawan-kawan anda, ya. Jadi saya akan lanjutkan lagi cerita saya tentang pagoda ataupun bangunan ikon di Keloksi. Sebenarnya, ya, pagoda ini lebih dikenali sebagai pagoda 10,000 Buddha ataupun pagoda Rama ke-6, ya. Jadi kerja ini bermula pada tahun 1915, iaitu uh, diikuti oleh Ketua Sami kedua, iaitu Pen Chong, ya. Ini sememangnya Ketua Sami kedua ini mahu, ya, untuk boleh dikatakan menyambung projek-projek daripada Ketua Sami yang pertama, iaitu Miao Lian. Jadi pagoda ni batu asasnya diletakkan oleh Raja Siam Vajirot, iaitu Rama ke-6. Oleh itu pagoda ini juga dinamakan pagoda Rama ke-6, ya. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ya, secara terperinci pada pagoda ini, sememangnya, ya, boleh dikatakan ratangan seni bina di sini memang sangat-sangat halus sekali. Di pagoda ini terdapat 3 seni bina reka bentuk yang berlainan. Pada
ataupun di tingkat bawah, iaitu tingkat 1 dan tingkat kedua, iaitu ianya adalah daripada seni bina orang-orang Cina. Ia mempunyai 3 tingkat dan di bahagian ini, reka bentuk Cina ini sebenarnya mempunyai tapak segi 8. Sudah pasti bagi orang-orang Cina suka sekali pada nombor 8 kerana dipercayai nombor 8 ini membawa tuah kepada orang-orang Cina. Kemudiannya di pertengahan pagoda ini ia adalah daripada seni bina Thailand. Daripada luar sebenarnya kelihatan ia mempunyai 4 tingkat, 4 tingkat. Tetapi sebenarnya di dalam dalam bangunan ini, untuk bahagian ini sebenarnya 2 tingkat saja, tetapi di luar ia kelihatan mempunyai 4 tingkat. Jadi di bahagian pertengahan ini adalah bahagian Thailand, seni bina Thailand. Kemudiannya di puncak, iaitu daripada seni bina orang-orang Burma ataupun Myanmar. Daripada luar ia kelihatan mempunyai 3 tingkat, tetapi sebenarnya di dalam ia mempunyai 2 tingkat sahaja. Jadi di sini jikalau tuan-tuan dan puan lihat pada bahagian puncak ini, ia terdapat cedi ataupun ia lebih kepada bentuk mahkota, di mana terdapat 2 loceng tergantung pada puncak menara ini juga. Jadi seperti yang saya telah katakan, di luar ia kelihatan mempunyai 3 tingkat, tetapi sebenarnya ia mempunyai 1 tingkat palsu, di mana sebenarnya di dalam ia cuma ada 2 tingkat saja. Jadi kenapa reka bentuk sebegini? Kerana sememangnya di Burma, banyak sekali tukang-tukang Buddha ini lebih mirip kepada cedi ataupun daripada seni bentuk loceng. Jadi oleh itu di puncak Ket ini, menara Ket ini adalah berbentuk loceng. Dan untuk sampai ke pagoda ini, tuan-tuan dan puan-puan perlu membeli tiket RM2 untuk dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak. Dan selain daripada untuk sampai ke bangunan pagoda ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga sampai ke patung gangsa Kuan Yin ini. Kuan Yin sebenarnya adalah lebih dikenali sebagai Dewi Kuan Yin, dan sememangnya Dewi Kuan Yin ini sangat-sangat kenal sekali di antara orang-orang Cina yang beragama Buddha. Jadi sememangnya ini adalah satu-satunya tempat di mana ramai sekali orang akan mengambil foto di tempat ini. Jadi Dewi Ramat ini ataupun Kuan Yin sangat-sangat terkenal sekali di sini. Jadi keseluruhan patung gangsa Kuan Yin ini, projeknya dimulakan pada tahun 2002 dan siap dibina pada tahun 2009. Dan ketinggian patung gangsa ini sebenarnya 99 kaki. Dan apabila siap dibina pada tahun 2009, ia mempunyai satu astaka ataupun pavilion di mana ketinggian
ketinggian staka ini saja 200 kaki tinggi dan ia mempunyai 3 lapisan di bumbungnya dan keseluruhan staka ini mempunyai 16 tiang. Ya. Jadi di sebelah tepi astaka Dewi Kuan Yin ini, ya, kalau tuan-tuan puan-puan yang suka berfotografi, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh ke Taman 12 Haiwan Zodiak Cina di sini, ya. Jadi di sini memang cantik sekali zodiak binatang Cina di taman ini, ya. Dan di dalam taman ini juga terdapat satu lagi kuil, iaitu tokong ribuan tangan Kuan Yin, ya. Jadi ini adalah pemandangan di dalam tokong ini, iaitu anda akan lihat Dewi Ribu Tangan Kuan Yin di sini, ya. Di sebelah tokong ribu tangan Kuan Yin ini adalah satu kolam ikan koi di sini, ya. Dan selain daripada itu, anda juga boleh lihat di mana ini adalah stesen yang terletak di puncak bukit ini, ya. Dan terdapat sebahagian patung lama Kuan Yin di atas bumbung stesen lift condong ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa, ya, bila anda berada di Penang, sudah pasti, ya, anda harus melawat ke Keloksi, ya. Sudah pasti ini adalah biara Buddha yang terbesar di Asia Tenggara. Dan selain daripada itu, ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan berada di Keloksi ini, kerana ketinggian bukit ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lihat pemandangan yang sangat-sangat cantik, pemandangan bandaraya Georgetown daripada kawasan ini, ya. Jadi di sini juga tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami serba sedikit tentang agama Buddha, dan akhir sekali sudah pasti, ya, anda boleh dapat menghargai seni pertukangan, seni bina yang sangat halus di Kelok sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sudah pasti berharap, ya, tuan-tuan dan puan-puan telah serba sedikit mempelajari tentang video ini, ya. Terima kasih.